bersama saya sekarang ialah Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kir Johari. Baik cikgu, apa perasaan cikgu hari ini murid-murid ambil result STPM? Alhamdulillah, cikgu rasa syukur ke atas pencapaian yang semakin baik, terutamanya dari segi kualiti, di mana kita dapat meningkatkan pencapaian 4 flat daripada 4 orang pelajar kepada 7 orang pelajar, dan juga peningkatan near miss. Dulu kita ada 4 orang near miss 4 flat, untuk tahun ini kita ada 12 orang 4 flat lah. Dari segi kualiti, cikgu rasa bangga, dan ada sedikit lagi lah peningkatan yang kita perlu buat untuk membantu pelajar-pelajar yang dalam kumpulan yang perlu mendapat grade yang lebih baik lah, insyaAllah. Jadi SEM 2 ni insyaAllah Kir Johari akan berusaha lah untuk pelajar-pelajar yang masih lagi ketinggalan dari segi grade purata sekolah, insyaAllah. Dan dengan semangat juang jaya juara, SMK Kir Johari, saya rasa tidak ada kemustahilan lah. Kita boleh mencapai keputusan yang lebih baik dan bersaing dengan sekolah-sekolah hebat di Malaysia. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual pada hari ini. Ya, terima kasih sama kembali. Okey, baiklah, bersama saya sekarang adalah beberapa orang yang berjaya meraih keputusan yang amat cemerlang dalam peperiksaan STPM. So, hai, boleh tunjuk keputusan masing-masing? Tahniah diucapkan. Boleh tak share sikit apa tips nak dapat 4 flat dalam STPM ni? Yang penting ada study environment yang baik dan guru-guru, pelajar-pelajar, kawan-kawan yang supportive. Dan akhirnya you nak disiplin lah sendiri, ada disiplin, belajar bersungguh-sungguh. Nak ada satu aim you nak dapat apa. So ini tips saya. Okey, boleh tak kongsi juga apa cabaran yang anda hadapi semasa membuat persediaan STPM? Cabaran pertama tu kena juga masa, sebab kena adalah juga masa untuk aktiviti koko semua tu. So kesentukan masa tu memang masalah yang besar lah. So you need to find a way to overcome the problems, and timetable would be useful if you are the kind of person that is very like planning. You are very good in planning, but it's up to you. Just plan your time. Okey, siapa individu yang paling banyak bagi dorongan dekat anda? I would definitely say my BM teacher, who is Cikgu Siti Nabila. I was the one who very, lack of motivations when I was enter STPM, because I didn't really get the metrics, the stress, the depression over there. But eventually, my BM teacher, she gave a lot of motivation, even though I never tell her my problems. Yeah.